Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh di hati. Nama diberi Siti Alisha Nura Farihin binti Ismoni dan saya berumur 16 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sadong Hilir Semera yang terletak di bahagian Samarahan, Sarawak. Kod sekolah saya ialah YEA 8303. Membaca buku merupakan salah satu hobi saya yang dilakukan ketika waktu lapang dan cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang guru. Melalui video ini, saya akan berkongsi tentang sebuah buku koleksi tabiat sentap yang telah saya baca, iaitu Kerana Syurga Bukan Percuma. Buku yang bertema keagamaan ini merupakan hasil karya Najmi Fethi. Buku ini mengandungi 20 episod dan 320 halaman bercetak yang diterbitkan oleh Sentap Press Sendian Berhad. Di dalam buku ini, ada juga diselitkan beberapa artikel dan puisi yang menarik. Hijrah bukan semata-mata perubahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi perubahan ke arah kebaikan dalam semua aspek kehidupan. Kerana Syurga Bukan Percuma adalah sebuah buku yang berlatar belakangkan sekolah yang mengisahkan tentang seorang remaja yang berumur 17 tahun. Khairul Rafiq, seorang remaja yang sedang mencari jalan serta kekuatan untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Kai merupakan seorang gangster di sekolah yang mempunyai banyak masalah disiplin. Pada suatu hari, Kai ditegur oleh seorang pengawas perempuan yang berumur 15 tahun kerana merokok. Dia berasa sangat marah kerana kes merokok telah pun sampai ke pengetahuan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, iaitu PKM. Lantaran itu, Kai pergi ke surau untuk menenangkan diri dari amarahnya. Tatkala Kai berasa putus asa dengan hidayah yang diberikan, dia bertemu dengan Abang Surau. Abang Surau memberi nasihat dan semangat untuk mencari redha Allah. Sejak itu, Kai mula berubah ke arah kebaikan. Dia bernasib baik kerana perjalanan taubatnya dibantu oleh Abang Surau meskipun dia sering berputus asa. Namun, hijrah tidaklah semudah yang dibayangkan. Pelbagai dugaan dan cabaran perlu ditempuhi oleh Kai. Kai harus menghadapi berbagai hinaan dan cabaran sebelum dia benar-benar diterima oleh masyarakat. Setiap kali dia mencuba untuk berubah, pasti akan dihina oleh Nazim yang kononnya dipertua surau. Tetapi Nazim suka menggunakan agama untuk memikat perempuan. Selain itu, Kai juga difitnah oleh sahabatnya sendiri, iaitu Iskandar, sehingga dipanggil oleh cikgu disiplin. Sampai suatu hari, kebenaran yang selama ini berpaling pada Kai akhirnya terbongkar bahawa Iskandar, iaitu sahabatnya sendiri, yang memfitnah dan melaporkannya kepada guru disiplin. Bukan itu sahaja, dialah yang menyebabkan surau terbakar sehingga Abang Surau mati rentung kerana ditimpa kayu. Kerana syurga bukan percuma, sebab itulah kita kena usaha. Yang penting jangan putus asa. Semakin banyak ujian yang diberi oleh Allah, sesungguhnya ujian dan cabaran itu membuatkan kita lebih kuat dan matang. Pada pendapat saya, gaya penulisan karya ini sangat menarik dan mudah difahami. Jalan cerita yang dekat dengan kehidupan pembaca dan dialog seharian yang digunakan dalam buku ini membuatkan mesej yang ingin disampaikan penulis terus masuk ke dalam hati sesiapa sahaja yang membacanya. Semoga dengan membaca buku ini, kita pun akan menjadi lebih kuat untuk berhijrah ke arah yang lebih baik.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah Khairul Rafiq yang sedang mencari jalan serta kekuatan untuk berhijrah ke arah yang lebih baik, anda boleh membaca buku Kerana Syurga Bukan Percuma karya Najmi Fethi. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.